Jom berbuka puasa. Hai, cuba teka siapa saya ni. Saya Lalong. Jom untuk bulan Ramadan ni make sure dapatkan 2 biji. Biji apa ni? Bukan ciku, bukan kiwi, tapi lohan ko dah pecahkan macam ni. And then crushkan, masukkan dalam air. Pecahkan macam ni, masukkan dalam air. Sangat bagus untuk kesihatan, especially reduce your body heatiness. Badan kita memang panas ke sebab tak minum air whole day. So untuk bulan puasa dapatkan ni akan sangat nourishing. Masukkan dry longan. So dia akan manis-manis sweetness yang natural. Dan juga masukkan goji berries. And then of course lah kita akan masukkan sedikit gula batu. Jangan banyak sebab mata kucing dengan lohan tu memang akan ada manis dia sendiri. So rock sugar ni I letak dalam 2 ketul je. Cukup ya. And then kita onkan api lah. Letak api slow. Masak dia dalam lebih kurang 45 minit macam tu. Sehijau Ramadan